2 hari lepas kita telah dikejutkan dengan pemergian seorang guru online kepada ramai pemain catur termasuk saya sendiri, iaitu GM Daniel Naroditsky. Jadi hari ini saya nak ajak korang semua untuk tengok satu game yang Danya sendiri cakap game ni adalah game terbaik yang pernah dia main lah. Jadi kat sini putih dimainkan oleh GM Danya, hitam dimainkan oleh kawannya sendiri iaitu GM Isan. Okey, putih mulakan dengan pawn ke D4, kita ada pawn ke D5 dan seterusnya naik ke C3, naik F6 dan bishop F4. Okey, seterusnya E6 kat sini, naik ke B5 terus menyerang pawn di C7. Jadi satu-satunya cara untuk defend ialah naik ke A6 oleh hitam. Kita ada pawn ke E3, bishop E7 dan seterusnya naik ke F3. Castling kosong-kosong oleh hitam. A3 naik ke H5, serang bishop ni kat sini, jadi bishop pergi lari ke E5 dan kita ada F6. GM Isan cuba untuk pastikan bishop ni lari ke G3 dan kat sini bishop tu berkemungkinan boleh dimakan oleh knight lah sebab bishop tu sangat strong buat masa sekarang. Okey, C5 oleh hitam, kita ada C4 dan G6 kat sini. Nampak seakan-akan pelik tapi gerakan ni sebenarnya tak ada masalah pun sebab dia membuka ruang untuk king mungkin duduk di depan ataupun rook duduk di depan dan ini adalah selamat, tak ada masalah. Okey, seterusnya putih teruskan dengan bishop ke D3. Kita ada pertukaran pawn pawn C makan pawn D4, pawn E makan pawn D4 dan kat sini hitam kata dia punya knight tak buat apa-apa kat tepi. Dua-dua duduk kat tepi. Jadi dia nak cuba aktifkan balik, dia masukkan knight ke B8 sebab dia nak keluar ke mana-mana yang dia nak lah. Cuma kat sini kalau korang perasan, adakah knight boleh masuk ke C7? Kalau knight masuk ke C7, mati ke tak rook? Tak. Ini tak bagus sebab kat sini knight tu dikawal oleh bishop. Jadi kat sini hitam boleh knight makan bishop G3 terlebih dahulu sambil serang rook putih. Jadi kalau pawn H makan knight tu, knight di C7 akan dimakan percuma. Jadi gerakan knight masuk ke C7 tak bagus. Sebab tu kat sini putih mainkan castling lah, kosong-kosong. Kita ada knight pergi keluar ke C6, rook ke E1 dan knight makan bishop G3 barulah dia makan. Pawn H makan balik knight tu, seterusnya rook ke F7 kat sini. Naik ke C3, bishop masuk ke F8. Satu gerakan bagus sebab kita tengok ada peluang untuk bishop tu menjadi aktif dekat sini dan membuka ruang lah untuk knight masuk ke E7 kalau dia nak. Okey, B4 kat sini, kita ada knight masuk terus lari ke E7, queen B3 meletakkan tekanan ke sebelah sini, king ke G7, rook E2, bishop D7, rook A, E1. Tengok bagaimana Danya cuba untuk meletakkan tekanan ke atas pawn di E6 dan bukan itu saja, ada juga tekanan ke sebelah sini pula. Jadi ini yang kita boleh belajar daripada game beliau lah. Dia bila dia nampak sesuatu benda tu lemah, dia akan cuba letakkan pressure, letakkan tekanan sebanyak yang mungkin. Okey, rook C8 dekat sini dan kita ada pawn tolak ke C5. Di posisi ini hitam kata tak boleh jadi ni sebab putih sedang menyerang di sebelah ini. Jadi dia cuba untuk menyerang di sebelah king dengan pawn ke G5. Dan kat sinilah perkara mengejutkan bila Danya membuat sacrifice rook makan pawn E6. Tak disangka-sangka oleh lawan dia, tiba-tiba dia nak sacrifice kat situ. Dan ini adalah gerakan yang sangat bagus. Okey, kita tengok sambungan kat sini. Selepas bishop makan rook kat situ, kita ada rook makan bishop. Ya, memang Danya memberikan satu poin lebih kepada lawan dia, tetapi dia mendapat satu posisi yang sangat bagus. Dia punya rook sangat kuat, membuat serangan di sebelah sini. Dan pawn D ni sudah pun terputus hubungan kat sini. Jadi dia diletakkan dalam tekanan yang sangat kuat kat situ. Okey. Hitam cuba dengan A6, kita ada bishop ke B1. Idea ini idea biasa, okey. Untuk yang belum pernah tengok, ini idea untuk letakkan queen di depan bishop lah dan seterusnya cuba untuk menyerang di sebelah sini. Tengok di mana ada kelemahan, di situ Danya akan tekan. Okey. Rook C6 kat sini cuba untuk tukar rook dan dekat sini sekali lagi Danya buat kejutan. Dia tak makan pun rook ni. Dia pergi makan knight di E7. Dua-dua rook dia sacrifice dan ini gerakan yang sangat bagus. Sebab apa kat sini? Okey, kita tengok. Kalau rook yang makan rook kat sini, semestinya knight akan makan je pawn D5 sambil serang rook. Dan kalau rook tu lari lah, sebagai contoh rook tu lari ke belakang, kita ada queen ke D3 dan kita dapat tengok serangan yang ini sangat kuat. Memang susah sangat untuk defend lah. Okey, macam mana pula kalau queen yang makan? Ini yang berlaku dalam game. Okey,
rook tu dimakan oleh queen dan kita sama je, knight makan pawn D5, serang queen dan queen lari ke E6, queen sama juga pergi ke D3 untuk makan pawn di H7 ni. Okey. Macam mana hitam nak defend? Kalau hitam cuba untuk tolak pawn ke F5, ini tak bagus sangat sebab ini akan membuatkan putih pergi naik ke E3 dan kita dapat tengok ada terlalu banyak ancaman. Yang pertama, of course, knight nak makan pawn. Yang kedua, nak tolak pawn D5 ni, nak buat serangan dengan queen rook pun ada. Knight nak masuk ke E6 pun ia juga terlalu banyak ancaman. Jadi F5 tak bagus untuk dimainkan. Sebab itu hitam pilih king lari ke H8 buka ruang rook kawal pawn kat sini lah. Okey. Knight E3 diteruskan juga kat sini. Sebab apa? Macam saya cakap tadi. Nak tolak pawn. Pergi buat fork kat sini. Jadi rook terus lari ke C8. Kita ada D5. Tolak queen. Tengok macam mana Dania gunakan kelebihan pas pawn dia. Queen lari ke D7 dan seterusnya D6 dan kita dapat tengok pawn ni sangat bahaya. Jadi kat sini lawan dia kata sangat bahaya ni. Kalau dia biar memang dia confirm akan kalah walaupun buah dia lebih. Jadi kat sini dia kata buah dia lebih. Jadi lebih baik dia korbankan buah dia supaya dia boleh hilangkan kebahayaan yang ada. Jadi kat sini dia ambil je bishop dia, pak dia makan je pawn D6 kat situ. Dan kat sini pawn makan balik bishop dan kita ada rook pergi ke C1 check. King lari dan kat sini hitam memilih untuk korbankan sekali lagi buah dia dengan rook makan bishop di D1 sebab bishop ni terlalu kuat, terlalu powerful. Kalau bishop ni tak dibunuh, memang dia punya buah tak akan boleh bergerak ke mana-mana lah. Sebab king tu dalam bahaya. Jadi selepas queen makan rook B1, kita ada queen makan D6 dan kita dapat tengok hitam sudah boleh tarik nafas lega. Lega. Tetapi dia kehilangan 1 point lah. Dan kat sini Dania gunakan knight dia dengan bagus. Knight pergi ke F5 serang queen. Queen lari E6. Queen masuk ke D3. H5 oleh hitam. Knight 3 pergi ke D4. Serang queen sambil kawal knight tu. Jadi queen lari ke E5. Knight masuk ke H6. Serang rook. Rook lari ke F8. Knight D masuk balik ke F5 dan kita dapat tengok. Macam mana Dania bijak menggunakan knight dia untuk pergi menyerang king. Okey, queen E6 kat sini. Queen F3 nak makan pawn, jadi queen E8 terpaksa. Kita ada queen makan pawn B7 sebelah situ. Nak buat checkmate di G7 semestinya. Queen G6 kawal kat situ dan kita ada queen ke E7. Ini gerakan terakhir, hitam terus resign. Okey, kenapa hitam resign? Sebab tak boleh nak buat apa-apa kat sini. Okey, kita sambung Kalaulah rook yang sedang diserang ni lari, contohnya dia lari ke E8 kat sini. Semestinya knight akan masuk ke F7 check. Ini idea Dania lah. Okey, kalau king lari ke H7, dia akan gerakkan knight dia pergi ke E5 dan membuat discover attack. Discover check. Okey, ada serangan ke atas queen dan kalau king lari memang bukan queen dia mati. Ada checkmate sebenarnya kat sini menggunakan knight. Okey, itu adalah idea. Jadi kat sini knight F7, king tak boleh nak pergi ke H7, dia kena pergi ke G8. Tapi ini sama je. Idea Dania kat sini adalah untuk pergi queen pergi ke E6. Sekali lagi cuba untuk buka knight ke E6 buat discover check. Jadi king kena lari. King lari balik ke H7. Kita ada queen ke D7. Sekali lagi cuba untuk buka lagi. Cuma dia tak lari ke sini. Dia lari ke sini. Kenapa? Sebab kita tengok lepas ni. Selepas king lari ke G8, kat sinilah satu gerakan final yang terakhir yang boleh dibuat. Korang cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan bagus yang putih nak buat. Sementara korang cari itu, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih lah kepada GM Daniel Naroditsky ataupun lebih dikenali sebagai Dania dan juga sensei di kalangan peminat dia. Dia juga merupakan salah seorang sensei ataupun guru online saya. Saya banyak sangat belajar daripada dia. Dan lepas ni sedih sikit lah sebab lepas ni saya dah tak dapat nak belajar daripada dia lah. Okay? Jadi terima kasih GM Daniel Naroditsky untuk jasa anda selama ini. Okay, kita beralih kat sini. Apakah gerakan bagus? Ya, knight pergi ke E5 ada gerakan yang sangat bagus. Bagi free knight, betul. Tapi tak boleh dimakan ya. Kalau pawn F makan knight tu, sudah semestinya knight pergi ke E7, kita ada fork lah, queen akan mati. Macam mana pula kalau queen tu lari? Sebenarnya queen tu tak boleh nak lari mana-mana lah. Yang terbaik dia boleh pilih untuk makan knight dan sudah semestinya queen makan queen pun akan menang kat sini.